Siapakah lelaki yang menangis bukan kerana takut mati, tapi kerana menahan bisa ular agar Rasulullah tidak terjaga dari tidurnya? Inilah kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq, sahabat paling setia Rasulullah, bukan sekadar sahabat biasa. Beliaulah yang pertama beriman, yang tetap teguh ketika seluruh Mekah menolak kerasulan baginda. Abu Bakar seorang yang dihormati masyarakat Quraisy, pakar dan sangat tahu tentang nasab dan susu galur kabilah Quraisy. Beliau juga merupakan usahawan yang terkenal dengan akhlaknya. Melalui dakwahnya, ramai sahabat besar yang masuk Islam, termasuklah Abu Ubaidah, Uthman bin Affan, Zubair Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Sa'id bin Zaid dan ramai lagi. Dan 7 daripada 10 sahabat ni adalah yang dijamin masuk syurga. Ini adalah berkat daripada dakwah Abu Bakar yang penuh hikmah dengan bimbingan bagi. Ketika perintah hijrah turun, Abu Bakar dipilih Rasulullah sebagai teman perjalanan ke Madinah. Mereka bersembunyi di Gua Sur yang tingginya hampir 750 meter. Misi hijrah ni bukan misi mudah, tapi Abu Bakar menyusun strategi yang sangat rapi. 3 orang anaknya iaitu Abdullah, Aisyah dan Asma bertugas membawa makanan dan berita terkini dari kota Mekah. Bekas hambanya Abdullah ibnu Arikat dan Amir bin Fuhairah bertugas untuk memadam jejak kaki baginda dan Abu Bakar sepanjang perjalanan dengan membawa 2 ekor kambing sebagai helah dan menggunakan perahan susu kambing kepada mereka berdua sebagai minuman. Semuanya terlibat, satu keluarga demi perjuangan Islam. Hebat kan Abu Bakar dan keluarga beliau?